Okay, tajuk saya pada hari ni ialah 3 budak hitam. Kaitan, memang kalau boleh saya nak ambil kisah ni, dia ada kaitan dengan kita punya kehidupan lah, yang mana kita boleh jadikan pengajaran. Sebab kalau kisah-kisah yang boleh membuka mata kita ni, baguslah untuk kita nak tengok, nak dengar kan. Sebab dia boleh, kadang-kadang tu dia boleh kejutkan kita daripada buayan kita. Kadang-kadang kita tak sedar kan. Jadi kisah-kisah ni boleh bagi kita sedikit inspirasi untuk kita terdetik, oh betul juga cerita gini. Kan? Okay, kita tunggu dulu. Nanti saya akan kongsikan cerita tu. Kisah 3 budak hitam. Tajuk kisah saya pada hari ni, 3 budak hitam. Okey, saya masuk cerita tu dulu, nanti baru saya share apa kaitan dia. Kisah 3 budak hitam ni. Okey, kisah 3 budak hitam. Ada 3 orang budak hitam ni, dia berjalan-jalan kat tepi pantai. 3 orang budak hitam dia jalan kat tepi pantai. Lepas tu salah seorang ni tersepak something lah kat pantai tu, dia tersepak something. Dia pun tengok lah, apakah benda ini? Boleh pula macam tu kan. Apakah benda ini? Rupa-rupanya dia tersepak botol. Dia tersepak botol. Di mana botol ni? Dia macam pelik. Macam mana boleh ada botol kat tepi pantai, betul tak? Botol kat tepi pantai. Tapi tak mustahil lah, sebab selalunya orang buang benda-benda yang tak sepatutnya kat lautan kan. Mungkin dia dah terdampar di tepi pantai tu. So salah seorang daripada dia orang 3 ni pergilah ambil botol tu. Dan bentuk botol tu, kalau saya cakap bentuk botol tu, mesti anda semua boleh fikir cerita dia ni cerita pasal apa kan. Botol tu ditutup dengan gabus. Mesti ada terfikir, dah buat gambaran kan cerita ni pasal cerita apa. Dan tiba-tiba yang saya ambil botol, yang budak yang salah seorang yang dah pergi ambil botol tu, biasalah dia macam tertanya, botol apa ni ada kat tepi pantai. So dengan tanpa dia banyak fikir kan, dia pergi buka penutup botol tu, dan tiba-tiba keluar satu jin yang besar. Tu fikir, mesti fikir dah cerita ni pasal cerita apa. Ingat cerita Aladin? Tak, mungkin permulaan dia macam cerita Aladin, cerita dongeng, tapi penghayatan dia mungkin takkan sama dengan apa yang kita gambarkan. Dengar sampai habis. Dengar sampai habis. Dan dia punya ending ni memang akan banyak bagi kita inspirasi supaya kita jangan jadi 3 orang budak hitam ni. Okay? So bila jin besar tu dah keluar daripada botol tu, jin tu pun ketawa, boleh pula macam tu, tak dah, tu tambahan saya je. Dan jin tu pun cakaplah kat 3 orang budak hitam ni, siapakah manusia yang telah membebaskan aku daripada botol ini, sebab aku telah dikurung selama 20 tahun. 20 tahun ke 30 tahun tu, biasalah kita